Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel My Colour Journey. So hari ni saya nak buat satu lagi Shopee haul. Ini pun barang untuk rumah lah. Sebab saya sedang refurbish saya punya rumah. So nak tukar barang-barang daripada yang lama kepada yang baru. Okay, so yang ni adalah shower head. Kalau beli packaging dia kemas macam ni, dia sangat protect lah. Okay, so dalam ni ada dua jenis barang. Lepas tu ada dua set lah untuk guna dekat dua bilik air. Okay, packaging dia agak tebal sikit macam ni. Okay, so item yang pertama, dia punya shower head. Okay, so dalam ni ada kotak ni. So yang ni dia saiz 8x8 inci ataupun 20cm x 20cm. So dia jenis kotak macam ni. Okay, so ini dia bukan, dia macam aluminium. Dia agak solid ke. So dia punya bawah macam ni. So air akan keluar daripada sini lah. So yang ni saya beli dua set, benda yang sama. Okay, dia punya packaging dia kemas. Dia punya kualiti pun pasti bagus. Dia punya ni semua macam getah-getah sikit. Dia punya air dia akan keluar kat sini. Dia ada banyak lah dia punya lubang-lubang ni, lubang air keluar. So belakang dia pun fleksibel. Itu boleh adjust lah kedudukan dia. Okay, bagi sekali dia punya cover untuk nampak kemas bila pasang kat dinding nanti. Okay, lepas tu yang ni dia punya hose. Okay, so ni panjang, ini dalam 42 cm lebih kurang. So dia ada tiga saiz, satu yang 30 lebih, 32 cm. Yang ni 42, satu lagi yang lagi panjang, 52. So ini kita akan pasang kat dinding nanti. So yang ni akan pasang yang ni. Okay, so dia akan jadi rain shower lah. So kalau mandi rain shower ni dia lagi sedap lah sebab air daripada atas jatuh. So dia lebih kurang sekata je dia punya air. So yang ni saya beli dua set macam ni. Okay, overall dia punya kualiti pasti bagus lah. Kena dengan harga dia. Dia tak mahal sangat. Dia nak pasang pun senang nanti. Okay, nanti saya tunjukkan yang dah siap pasang. So kalau korang berminat nak dapatkan benda ni, boleh dapatkan dekat link. Okay, ni shower head hari tu. Okay, ni shower head yang saya review tadi. Yang ni dia dah siap pasang. Pasang ni pun simple je lah. First pasang dia punya batang dia tu. So pasang dia punya shower head ni. So dia punya combination memang cantik lah. Cuma bila pasang automatik dia akan rendah sikit dia punya shower head. Lepas tu dia punya jarak pun okey. Yang ni tadi 42 cm. So dia ada yang pendek lagi. So kalau korang nak yang panjang lagi pun ada 52 cm. Okay. So dia punya ni pun ada banyak saiz. Yang ni dalam 20 cm sahaja. Yang besar lagi pun ada. Okay. Okay, so kalau buka dia punya air, so dia punya shower dia macam ni. Dia macam mandi air hujan lah. So dia punya turun pun sekata saja. Semua lubang pun dia keluar dia punya air. So bila mandi pun memang sedap lah. Okay. So dia punya pressure pun dia depends lah pada korang punya rumah. Kalau pressure air dekat rumah korang, air dia kuat, tekanan dia kuat, so air dia laju lah. Tapi kalau pressure dia slow, air dia tak berapa nak laju. Tapi saya puas hati lah dengan dia punya quality produk dia. So harga dia pun tak mahal sangat. Kalau berminat boleh dapatkan dekat link.